Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimah Binti Samsudin dari SK Stella Maris. Hari ini saya akan review beberapa buku yang saya telah beli sempena dengan voucher buku Madani. Buku yang pertama, 30 Things Strong Kids, edisi bahasa Melayu. Buku yang kedua, Al-Bushra, khabar gembira buat umat, iaitu dari Habib Ali Zainal Abidin. Buku yang ketiga, biografi Muhammad bin Abdullah. Buku yang keempat, fahami bacaan dalam solatku. Dan buku yang kelima, wahai diriku, apa sebenarnya yang kau mahu. Baik, ini adalah buku yang saya akan review pada hari ini. Okey, buku ini adalah terjemahan Nur Alisa Abdullah. Buku ini juga ditulis daripada penulis asalnya adalah Imam Al-Ghazali. Okey, buku ini merupakan terjemahan terpilih daripada karya agung Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yang mengangkat dua bab utama yang syarat dengan hikmah. Buku ini disertai dengan peta ringkas yang membantu pembaca memahami isi-isi penting dari setiap bab. Okey, selain itu, hadis dan athar juga disertai dengan takhrij dan komentar ulama mengenai hukum dan status hadis tersebut. Apa yang saya kagumi sepanjang pembacaan saya, seni penulisan Imam Al-Ghazali ini tidak menggertak ataupun menghakimi. Beliau menyusun fikir seperti seorang guru yang mengasuh jiwa, yang membuka simpul kekeliruan dengan kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan. Okey, seterusnya terjemahan buku ini juga adalah sebahagian daripada Rub' al-Munjiyat, suku keempat dan terakhir dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Ia merupakan bahagian yang paling mendalam secara rohani dan memberikan panduan menyeluruh untuk penyucian hati, pencerahan jiwa dan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, akhir sekali, melalui karya agungnya, beliau membimbing umat Islam membersihkan hati, memperbaiki niat dan mencapai maqam ihsan. Semoga sesiapa yang membaca buku ini mendapat manfaat yang banyaklah setelah membacanya. Okey, dengan ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.